Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi dalam siri podcast Berilmu Berbakti, ilmu untuk masyarakat dan impak untuk negara. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan mengupas satu isu nasional, malah global pun, isu keterjaminan makanan. Sejauh mana kecukupan dan kemampanan makanan ini perlu dirisaukan, perlu dibimbangkan. Dan pada hari ini kita ada dua orang pakar dalam bidang pertanian yang akan membantu kita meleraikan atau membantu menunjuk satu jalan yang saya fikir jalan mudah tapi penting, signifikan, yang boleh membantu soal keterjaminan makanan negara. Dan kita cuba kupas di bawah tajuk Kebun Komuniti, Benteng Keterjaminan Makanan Negara. Itulah tajuk yang kita cuba kupas pada hari ini. Dan untuk itu kita telah jemput dua orang pakar daripada UPM. Dan yang pertama, sebelah kiri saya, Dr. Juju Nakasha Jaafar, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian. Khabar Dr. Juju? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih dapat hadir pada sesi podcast pada hari ini. Dan seorang lagi adalah panel kedua, Dr. Madia Dr. Yuzin Esa, Pensyarah Jabatan Aquakultur Fakulti Pertanian UPM. Khabar Dr. Yuzin? Alhamdulillah sihat Okay, terima kasih juga kerana sudi hadir. Dua-dua daripada fakulti yang sama tapi jabatannya yang berbeza ya. Dan bidang kepakaran itu pun ada bezanya. Kita akan kupas nanti walaupun dalam ekosistem yang sama insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, pada ketika ini kita sedang berhadapan dengan konflik Asia Barat yang turut menyumbang atau memberi sumbangan besar kepada polemik keterjaminan makanan negara. Tapi sebelum itu pun sebenarnya negara kita dah banyak berfikir, berbincang tentang isu keterjaminan makanan, dan pada ketika itulah banyak idea-idea timbul bagaimana nak selesaikan isu keterjaminan makanan, nak pastikan negara ini cukup makanannya. Antara idea yang timbul adalah kebun komuniti. Jadi saya percaya para penonton dan semua biasa dengar kebun komuniti ini, tapi untuk podcast ini saya nak juga ambil peluang kita cuba definisikan dia secara ringkas supaya kita faham, dan apa yang kita nak kupas sepanjang podcast ini ni definisi itu jelas dan kita mudah fahami apa yang kita nak cuba kupas lah. Untuk itu saya nak minta Dr. Juju lah secara ringkas kalau boleh Dr. Sebagai permulaan ni bagi sedikit tafsiran yang layman ni, kita bukanlah technical term saya, layman, masyarakat awam boleh faham apa itu kebun komuniti sebenarnya. Okey, kebun komuniti itu dua perkataan yang digabungkan kan menjadi satu, iaitu kebun di mana aktiviti pertanian berlangsung, dan komuniti bermaksudnya ada masyarakat di dalam melaksanakan kebun komuniti itu, kebun itu sendiri. Dan dulunya kita kira dalam 10 orang pun kita dah kelaskan itu sebagai kebun komuniti. Sekiranya ada 10 orang bekerjasama, kita dah katakan itu adalah kebun komuniti. Tetapi sekarang ada kelonggaran, kita nak bagi galakkan lagi ramai orang, 5 orang pun dah cukup dah, berkebun dalam satu tempat, kita kelaskan dia sebagai kebun komuniti walaupun dengan 5 orang sahaja. Kalau seorang tak boleh Seorang tak boleh, itu kebun individu. Dia terminologi tu kena nak betulkan tu. Maksud dia kalau seorang tak boleh panggil kebun komuniti, panggil kebun seorang-seorang. Okey, tuan-tuan puan, kita jelas definisi tu kita clearkan dulu supaya nak tahu juga formulanya kan. Maksudnya kalau nak buat program kebun komuniti, formulanya mesti ada at least 5 orang. Betul. Itu dia punya ketetapan lah, dan kita akan pergi lebih detail. Tapi saya nak usik Dr. Yuzin dulu sebab orangnya aquakultur. Jadi saya ginilah, saya bukanlah nak buat ajaran sesat apa-apa tapi saya nak perluaskan definisi itu sebenarnya, sebab mungkin masyarakat terlalu terbiasa kebun komuniti adalah tanaman. Tadi Dr. Juju pun cakap pasal tanam komuniti, kebun dan sebagainya, itu dah terbiasa. Tapi bila saya buat sedikit kajian dan fahamkan dia, sebenarnya ternakan aquakultur itu pun sebenarnya boleh dibuat oleh komuniti. Ya, individu pun saya percaya ada, tapi komuniti pun boleh dibuat. Tapi saya tak pastilah, ada mungkin dah ada tapi tidak begitu war-warkan. Ataupun boleh ke kalau untuk podcast ini kita perkenalkan terma macam contohnya kolam komuniti atau aqua komuniti ke, supaya masyarakat faham bahawa it's not about tanaman semata-mata ni. Sebenarnya kalau saya ternak udang ke ikan ke pun membantu kepada keterjaminan makanan sebab sumber protein dan sebagainya. So
Macam mana pandangan pakar aquaculture ni? Sebab kita tak nak orang terikat dengan tanaman saja. So tolong mempertahankan aquaculture. Terima kasih soalan itu. Pertamanya pendapat saya sendiri, kebun komuniti itu memang bermula dengan tanaman. Dengan tanaman, dan lama kelamaan dia menjadi satu tanggungjawab komuniti itu sendiri nak mencari sesuatu yang tambahan selain daripada tanaman. Jadi dia pun rasa ada tanah yang lebih, nak menternak ikan pula. Mungkin dalam kalangan ahli komuniti itu ada pengalaman menternak ikan. Lebih-lebih lagi dalam konteks komuniti bandar. Mungkin dia dari kampung, dia mungkin pernah menternak ikan dulu, jadi dia ada sedikit ilmu lah cara nak menjaga menternak ikan tu. Jadi dari situ muncul minat untuk menternak ikan dalam kalangan komuniti. Dan beransur-ansur saya rasa trend tu semakin lama semakin meningkat. Banyak sekarang ada nampak trend tu. Pada mulanya saya rasa beberapa tahun lepas, 4-5 tahun lepas dia masih kurang. Tapi sekarang ni dengan ada minat dengan sosial media sekarang kan, jadi masyarakat pun mungkin mempunyai lebih kesedaran lah tentang komuniti sendiri patut ada sendirilah sumber lah. Ada nama lain ke? Sendiri. Ada sebab ini kebun komuniti. Ada apa term spesifik? Belum lagi. Saya rasa mungkin kebun komuniti. Orang Fakulti Pertanian kita ni ambil peluang memperkenalkan terma aku kolam komuniti ke aqua komuniti ke. Belum lagi. Sekarang ni dalam saya pun dah bersama dengan Dr. Juju dah lama dah tahun kita sama-sama dalam projek komuniti kan. Dan sebenarnya saya pun terima kasihlah pada Dr. Juju, dia pun yang lebih lama sebenarnya dari saya dalam bersama-sama komuniti ni. Jadi bila ada banyak projek aquaculture yang semakin meningkat tu, jadi kami pun sama-samalah berusahalah untuk menarik minat komuniti. Ada komuniti tu yang memang dah lama ada sebab dia ada lebih banyak mungkin ruang. Ada ruang. Dia bergantung pada ruang sebenarnya. Ruang tu tanah lah maksudnya. Betul. Jadi untuk pertanian terutama di kawasan bandar ni, dia tak boleh nak gali, nak korek tanah, nak buat kolam dan sebagainya kan. Jadi kita nak menternak ikan tu dalam sesuatu lah, tangki ataupun dalam canvas ni kan. Itu cara yang paling sesuai untuk mengoptimumkan kawasan yang terhad. Boleh optimumkan kawasan tersebut. Jadi dari segi terminologi aqua komuniti boleh sajalah. Belum ada lagi. So maksud dia realitinya memang berlaku. Tanaman pun ada, ternakan pun ada. Cuma kadang-kadang kita tak apa nampak. Dia tenggelam dengan nama kebun komuniti tadi tu kan. Orang ingat tanaman saja. Tapi dalamnya memang ada. Trend dia semakin meningkat. Dan semakin meningkat. Betul. Dan kita pun perlu sebab ia menyokong juga industri aquaculture negara kan. Tidaklah kita mengharapkan import daripada negara luar saja kan. Okey, baik, saya pergi pada Dr. Juju balik kepada tajuk asal kita. Bagaimana doktor melihat kebun komuniti ini boleh berfungsi atau bertindak sebagai satu strategi ampuh signifikan yang ringkas sebenarnya tapi mudah dibuat pun saya rasa di kawasan perumahan dan sebagainya, yang boleh menjadi benteng keterjaminan makanan negara. Okey, untuk menjadi benteng, dia kena ramai. Betul? Ramai Ramai okey, orang. Okey. Dan bila ramai orang ni, dia perlu ada kelompok kan. Apabila makin banyak kebun komuniti kan didaftarkan, makin banyak berkembang, jadi ia menjadi satu benteng. Kalau kata setakat ada 1-2 di dalam satu daerah, kita tak boleh mengatakan dia boleh menjadi benteng keterjaminan makanan lagi. Tetapi sekiranya ramai yang membuat, perkataan benteng tu saya rasa tepat. Kan? Apabila komuniti, contoh 10 buah komuniti, 10 buah kebun berbeza, lokasi berhampiran, sekitar 10 km ke 15 km antara satu sama lain ni, dan mereka menyokong antara satu sama lain. Kan? Ada yang komuniti mengeluarkan sayur-sayuran berdaun, ada komuniti mengeluarkan sayur-sayuran berbuah, ada yang mengeluarkan ikan. Sebab rata-rata PBT sekarang ni, pihak berkuasaan tempatan telah membenarkan ternakan ikan bersama-sama dengan sayuran dan herba. Jadi sekiranya ada komuniti yang wujudnya satu ekosistem yang cantik, jadi benteng tu kuat. Sebab
kalau katakan komuniti tu tiada mempunyai tempat yang luas kan untuk buat ternakan ikan, dia bergantung kepada komuniti dalam sekitar 10 km saja. Alright. Kan kalau kata dia tak ada elektrik kan yang bagus kan, jadi dia tak boleh nak buat sistem fertigasi yang perlukan elektrik. Jadi dia bergantung dengan komuniti yang bertukar-tukar. Jadi harga pun dapat murah kan antara dengan komuniti. Benteng boleh tapi perlu ramai. Saya lock yang ramai tu, Dr. Yuzin. Point dia kena ramai baru kata benteng katanya. Itu definisi Dr. Juju. Macam mana nak ramaikan? Mungkin Dr. Yuzin ada cara kita nak, sebab yang mendengar ni kita nak kalau boleh lepas habis je podcast ni terus dia pergi cari kawasan buat kebun komuniti kan, sebab nak bantu keterjaminan makanan negara. Jadi macam mana nak ramaikan dia? Salah satu cara nak kasih ramai ni, dia projek tu dia kena berjaya. Nampak berjaya. Nampak berjaya mana menjadi. Kalau tanam sayur, kalau ternak ikan, dia menjadi. Boleh dijual, ada pendapatan dan komuniti setempat tu mendapat manfaat lah. Mungkin daripada 5 orang tadi minimum kan, lama-lama mungkin akan bertambah lah. Jadi berbelah-belah orang. Dia tidak sekaligus pada saya. Dia mungkin akan mengambil masa berperingkat tu. Jadi pastikan projek kalau berjalan, kita macam contoh projek komuniti bersama UPM kan. Jadi UPM sentiasa bersama dengan komuniti dari semasa ke semasa. Pastikan projek itu berterusan dan berjaya. Setiap pusingan tanaman, ternak ikan, nanti lama-lama ada orang akan nampak. Memang dalam satu komuniti tu mula-mula memang baru 10 orang yang aktif. Tapi yang lain memang hati. Dia tengok insya-Allah lah lama-lama tu ada minat dia. Sebenarnya dia kena jadi satu sense of belonging lah kata orang. Dia nak merasa juga benda tu, sebab kadang-kadang ada yang malu-malu. Betul. Bila yang awal tu, jadi yang dah biasa tu menjemput lah macam tu lah. Jadi saya rasa minat tu memang boleh ditarik. Boleh pupuk dan boleh ditarik lah. Tapi kena ada sesuatu yang menjadi tu baru orang nampak. Saya lock ayat menjadi tu. Dr. Juju. Terima kasih untuk memberi tips soalan kat saya. Macam I'm sure Dr. Juju dah ada banyak pengalaman dengan komuniti yang membuat kebun komuniti ni kan. Kadar kejayaan. Sebab ni nak meramaikan tadi tu, saya percaya kita buat pertimbangan antara yang berjaya dengan yang gagal kan. So mengikut pengalaman Dr. Ju setakat ni dalam banyak-banyak tempat yang buat ni, banyak berjaya ke atau banyak yang gagal? Success rate lah nanti tengok kan. Susah tu. Sebab itu ini penting jawapan ni, sebab ini akan demotivate orang tau. Banyak yang berjaya. Alhamdulillah. Banyak yang berjaya kerana banyak sumber. Sekarang ni sumber di hujung jari. Sumber di universiti-universiti, sumber di jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan. Apa maksud sumber, kalau boleh explain sikit nak bagi orang faham kan sumber. Sumber mendapatkan ilmu, sumber mendapatkan maklumat kan. Bimbingan ilmu. Kan? Jadi banyak yang berjaya, tetapi untuk kita betul-betul ukur sama ada komuniti tu berjaya atau tidak, kita jangan yakin sangat lagi. Selepas 3 tahun, kalau katakan dia masih meneruskan lagi kebun komuniti mengikut pengalaman kan, dia maknanya kuatlah dia punya tu. Kuatlah dia punya kebun komuniti nak meneruskan lagi 5 tahun, 6 tahun kan. Benchmark Doktor 3 tahun 3 tahun. Sebab apa-apa je boleh jadi 3 tahun. Sebab mereka akan ada AGM, pertukaran organisasi semua tu. Akan goyah. Ini kalau persatuan penduduk sebagainya lah ya. Yang buat benda tu persatuan penduduk lah kan. Memang setiap kebun komuniti yang berdaftar mesti kena ada organisasi yang berdaftar. Satu persatuan penduduk lah. 3 tahun lah saya punya. Kalau kata kurang 3 tahun. Itu benchmark dia. Ukuran kayu ukurnya 3 tahun Dan berdasarkan ni setakat ini punya pengalaman Dr. Juju, majoriti berjaya lah. So kadar gagal pun ada, saya percaya. Mungkin dalam 3 tahun tu ada yang putus asa ke, atau organisasi berubah, dia tak nak teruskan dan sebagainya. Itu perkara biasa. Tapi majoriti berjaya. Okey, Dr. Yuzin, bila cakap tentang pertanian, kita pergi kepada ekosistem pertanian secara keseluruhan. Saya percaya banyak kali juga saya dah baca yang didedahkan oleh pelbagai laporan hasil dapatan kajian dan sebagainya adalah kebimbangan negara adalah minat remaja atau belia yang kita khawatir tidak begitu minat dalam bidang pertanian. Akhirnya, yalah, kalau kita nak cakap pasal kebun komuniti pun, katakanlah dalam satu kawasan perumahan itu
katakanlah di bandar kebanyakannya orang muda dan sebagainya, dia duduk di rumah flat ke, pangsapuri ke, kondominium ke, tapi ada kawasan yang boleh diusahakan tapi oleh kerana mungkin dia tak minat pertanian, maka terbiarlah kawasan itu. So macam mana kita nak menggalakkan anak muda kita ni, waris negara ni, kalau mereka tak teruskan, generasi lama ni dia akan slowly bersilih ganti. Ada tips tak sikit nak menggalakkan anak muda kita ni supaya faham peranan mereka juga kena terlibat dalam pertanian? Silakan. Soalan yang agak susah tu. Kita tanya Dr. Izin. Dalam konteks kebun komuniti ni mungkin soalan yang agak susah lah pada saya. Sebab tapi secara keseluruhan lah untuk ekosistem pertanian tu. Berdasarkan pengalaman kami lah kan. Kalau kebanyakan kebun komuniti ni memang ahli-ahli yang aktif tu daripada mereka yang agak senior tak adalah senior sangat lah. Betul. Dalam 30-an, 40-an ke atas lah kan. Ada sikit-sikit yang mungkin remaja, mungkin ada beberapa orang sahaja, mungkin anak-anak yang komuniti tu lah. Jadi untuk langkah untuk menarik minat mereka ni, mereka ni pada saya golongan muda ni memang pertama dia minat pada teknologi lah. Betul. Jadi kita kena bawa teknologi pertanian dalam bidang pertanian. Ya, dalam pertanian ni ke komuniti. Macam kalau kita buat tanaman, mungkin ada sistem yang canggih-canggih kan, teknologi baru kan. Hidroponik irigasi tu dengan IoT-nya kan. Baru menarik minat dia. Menternak ikan dan aquaculture pun sama. Betul. Kita pasang teknologi RAS dengan Internet of Things kan, IoT. Ternak ikan pun ada IoT kan. Digital. Klik-klik handphone saja boleh tengok apa nak monitor kan ternakan tanaman kita. Jadi mereka mungkin akan berminat. Itu salah satunya lah. Salah satu lagi pendidikan. Sebab anak muda perlu dididik lah. Jadi perlu macam UPM saya rasa perlu lebih proaktif mengalihkan lebih banyak siri ilmu kepada golongan muda ni di komuniti itu sendiri ataupun di UPM. Siri-siri tu saya rasa kita boleh rancang lah. Maknanya dia lebih spesifik kepada pertanian komuniti. Di pertanian komuniti bukan nak jadi agropreneur yang buka ladang tak apa ni kan. Dia skala kecil di kawasan tapi dia. Tapi itu salah satu cara pendidikan untuk melalui pendidikan kesedaran, pengetahuan dan sebagainya. Cakap pasal pendidikan, kita sebagai universiti dan sudah tentu Fakulti Pertanian lah tempat tumpuan utamanya. Kita ada kursus pertanian dan kemanusiaan yang hampir untuk semua pelajar kena ambil dan sebagainya. Maka bagaimana Doktor melihat setakat inilah, kita tak payah cakap pasal tempat lain, kita cakap tentang pelajar UPM dulu. Sebab orang muda, generasi muda ni dalam 4 tahun akan keluar, berada dalam masyarakat. Jadi apakah kita sedang membangunkan modal insan yang boleh buka kebun komuniti, boleh minat pertanian bila keluar daripada universiti kita nanti? Mungkin boleh share sedikit macam mana Doktor menilai generasi yang ada dalam kampus sekarang? Betul je. Okey, saya tengok kan kebelakangan ni sejak 2-3 tahun ni pun UPM sangat menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menjadi usahawan tani. Saya nampak pun di lonjakan UPM di mana ada perkataan usahawan tani. Di mana graduan-graduan kita latih mereka jadi usahawan tani. Dan bukan Fakulti Pertanian saja, saya tengok sekarang ni semua kolej-kolej. Penempatan asrama-asrama pelajar kita. Setiap pergi mana tu adalah aktiviti pertanian, walaupun tanam kangkung. Jadilah, tapi nampak juga ada aktiviti pertanian yang mana pelajar mereka buat. Hari tu saya nampak rabbit ada, kan, ayam, ikan memang banyak lah. Ikan keli dan sebagainya. Jadi macam mana UPM sendiri membentuk sebenarnya satu budaya pertanian sebenarnya di dalam kampus ni, dah saya rasa gah. Cuma mungkin orang luar tak nampak sebab kita berlaku dekat dalam kolej kan. Tetapi apabila UPM membuat pameran semua tu, kita akan nampak college ni buat ni ini kan, macam-macam ada sebenarnya. Faham. Saya pergi ke industri aquaculture sikit. Ada pakarnya ada kat sini kan, industri aquaculture. So bagaimana Doktor melihat modal insan, again still nak cakap pasal pendidikan dan modal insan juga, sebab itu kepakaran kedua-dua orang panel yang ada ni sebagai pensyarah, tugas hakikinya begitu. Bagaimana Doktor melihat generasi muda yang ada sekarang ni yang mengikuti kursus dalam bidang aquaculture dan sebagainya, ada tak sinar harapan yang kita nampak kat muka mereka ni bahawa inilah dia generasi yang habis keluar 4 tahun ni, industri aquaculture negara kita ni boleh harapkan mereka? Macam mana Doktor menilai?
Okey. Pertamanya kita di UPM ni di Fakulti Pertanian ada satu program lah. Yes. Ambil peluang untuk promosikan sekali. Betul. Itu sebab tujuan soalan tu. Ijazah sarjana muda lah. Bachelor Science Aquaculture dengan pertanian. Yeah. So di mana kita memang melatih lah pelajar-pelajar kita lah untuk melengkapkan diri mereka untuk menjadi insan yang bila keluar nanti tu berupaya untuk sama ada bekerja dalam bidang sektor aquakultur dan perikanan, ataupun lebih lagi boleh menjadi usahawan dalam bidang aquakultur sendiri. Jadi saya rasa kita berada dalam landasan yang betul lah. Every year kita tengok graduan kita pun ada yang sentiasa mencuburi bidang selepas bergraduat keusahawanan tu. Ada juga yang belum habis pun dah berminat. Jadi di Fakulti Pertanian sendiri dalam 10 kita sediakan tapak untuk mereka sewa dan menternak ikan lah. Ada. Jadi boleh latih mereka jadi usahawan. Bila keluar nanti sambung terus. Sambung je kan? Macam tu. Jadi ada jugalah yang ada, tapi dah mungkin sebab ruang kita pun tak banyak terahat kan. Mungkin beberapa orang satu grup. Melalui kelab pun, kelab aquakultur pun, di mana pelajar pun sendiri ada projek, menternak ikan selama satu pusingan dan seterusnya. Itu sebagai satu latihan yang kepada mereka lah. So nampaknya adalah sinar harapan yang baik lah anak-anak kita ni boleh keluar nanti dan meneruskan bidang itu dalam bidang itu. Pada masa yang sama, bidang pertanian ni melalui kerajaan sendiri harus ditingkatkan lagi lah. Seiring dengan perkembangan semasa lah kan. Dalam konteks apa kalau boleh share sikit ambil peluang ni, mungkin ada orang kementerian tengok ni. Perlu seiring kemajuan dari segi teknologi. Teknologi itu kita perlu cepatkan lagi. Sebab teknologi ni seiring dengan generasi muda ni dia lebih minat ke arah tu. Betul. Kan. Mudah nak menarik mereka. Teknologi AI sekarang, teknologi apa. Jadi kalau kita ketinggalan, kita mungkin tak dapat nak satu, industri sektor pertanian kita agak ketinggalan sedikit. Betul. Satu lagi, mungkin golongan muda ni dia tak nak mencuri. Tak menarik pada dia lah kan. Itu memang realitinya gitu. Betul. Realitinya kalau dia tak menarik, tak join lah kan. Ya, betul. Jadi ke mana arah tu teknologi tu? Especially kita bercakap tentang AI sekarang ni kan. Dalam pertanian tu kita kena perkasakan lagi lah teknologi. Jadi peneraju dan seterusnya. Macam itulah. Betul. Kita sebab kita institusi ilmu. Kita lah dengan ilmu yang setara macam tu. Baik. So anak-anak yang nak sambung pelajaran dalam bidang aquakultur, ni dia orangnya, dan di UPM ada bachelor aquakultur. Jemputlah, mohon, insyaAllah kita sedia untuk melatih mereka. Baik, Dr. Juju, balik pada kebun komuniti kita ni, saya percaya di sebalik segala keindahan itu pastinya ada cabaran juga. Tak semudah itulah. Tadi kata 3 tahun benchmark tadi kan, tapi tak semudah itu nak sustain 3 tahun kan. Mungkin kita bukan nak cerita semua indah belaka juga. Kita pada kelompok sasaran yang mungkin berminat nak menceburi bidang kebun komuniti, kita nak bagi juga ilmu supaya mencegah sebelum benda itu berlaku. Apa agaknya cabaran-cabaran yang kalau ikut pengalaman yang mereka yang menyertai kebun komuniti ini sedang hadapi atau telah hadapi sebelum ini, supaya kita boleh jadikan panduan antara cabaran kalau boleh share? Banyak. Silakan. Banyak sebenarnya cabaran tu. Okey. Yang pertama, bila ini saya cakap tentang cabaran yang untuk komuniti kurang 3 tahun. Dia waktu awal-awal nak mula komuniti, dia akan beli macam-macam. Spend macam-macam. Semangat nak beli. Semangat. Belilah. Keluarkan duit. Kumpul-kumpul duit, keluarkan. Tanpa ada skill yang betul. Tanpa ada kemahiran betul, tanpa ada ilmu yang betul. Bila tiada dua ni, kita tengok, alahai, macam tu je ke? Pokok ni kita dah spend dah 500 dah ni kan. Kita kumpul. Jadi kita dia akan cuba lagi sekali. Sebab dah spend 500. Tapi katakan selepas cuba tak jadi tu, kerana kekurangan ilmu dan teknik tu, jadi dia berputus asa, kan? Ilmu dan teknik tu yang penting. Jadi untuk komuniti yang kurang 3 tahun, jangan terus kumpul-kumpul duit nak beli terus yang canggih-canggih. Pergi kepada basic dulu.
katakan tanam, tak payahlah tanam besar-besar, tanamnya dalam polybag, yakinkan diri dulu. Dan kita kena tengok juga ada setengah komuniti dia tanam di mana-mana kawasan yang ada kosong. Ya, tapi kita kena pastikan kawasan yang kosong tu adakah ia penerima cahaya matahari pagi. Ya, itu pun salah satu faktor. Kalau katakan kawasan tu petang, dia duk tunggulah pokok tu tak tumbuh-tumbuh sangat kan. Nak tunggu pokok tu gemuk tak gemuk-gemuk. Tapi rupanya masalah matahari. So kawasan tu tak sesuai. Itu selalunya berlaku pada yang kurang 3 tahun. Dengan perosak dan penyakit lagi datang. Ada sesetengah tu dia terus start dengan cili. Cili kalau sayur kan, jenis-jenis sayuran, cili adalah yang paling tinggi, paling susah. Paling sukar dia lah. Paling manja, paling banyak penyakit, paling banyak perosak, paling nak kena potong sana potong sini dia lah. Kan? Komuniti dia mungkin tiada maklumat pengetahuan tentang tu. Jadi sebabkan nampak dekat pasar raya semua tu cili mahal, kita tanam cili dulu. Lepas tanam buat fertigasi 500 polybag kan. Sedangkan cili adalah sangat sukar. So kurang 3 tahun jangan terus start cili, start dengan paling mudah. Ya, jadi paling mudah kangkung ke, bayam, terung pun susah. Bendi, kacang panjang ke yang senang-senang. Selepas 3 tahun cabaran lain pula. Kurang 3 tahun itulah cabaran-cabaran dia. Jadi maksud dia, kalau saya rangkumkan tadi tu, ilmu lah. Back to basic lah kan. Betul. Sebelum nak buat apa pun sebenarnya, apatah lagi bidang ini, bidang yang sedikit teknikal pun. Apatah banyak juga teknikal, orang yang langsung tidak ada pengalaman dalam bidang pertanian. Kita galakkan dia terlibat, tapi carilah ilmu dulu. Jangan habiskan duit beli macam-macam, takut jadi gajah putih sudahnya. Lepas tu sendiri kecewa, sendiri putus asa dan end of the day tak buat apa-apa. So ilmu ya. So balik pada, saya kaitkan ilmu juga Dr. Yuzin. Saya boleh tambah. Sila. Okey, tambah dulu sebelum soalan. Sama jugalah dengan ternakan ikan aquaculture ni. Betul. Sama juga. Jadi kalau komuniti yang baru nak mencuba ternak ikan tu, jadi mulakan dengan yang asas. Yang asas ikan yang mudah diternak lah. Ikan, apa yang mudah diternak antaranya? Yang paling mudah diternak dua je. Saya sarankan yang pertama ikan keli. Ikan keli tuan-tuan. Yang kedua ikan talapia. Ikan talapia. Itu antara dua yang paling mudah. Ini berjaya kalau ternak berjaya dalam beberapa pusingan 3 tahun kan. Dapat 3 tahun dapat berjaya menternak, berjaya menjual, dapat hasilnya. Lepas tu kalau dah berani nak mencuba yang lebih advance sikit kan, bolehlah menternak ikan lain. Apa ikan yang mencabar sikit? Contohnya mencabar, upgrade dia contoh ikan patin ataupun siakap tawar kan. Siakap tawar. Itu antara yang mencabar lah. Okey, faham. Kalau tak boleh pergi kepada ikan yang mudah lagi, contoh ikan puyuh. Puyuh pun senang juga dia ternak. Okey, tuan-tuan puan, ilmu back to basic. Kalau back to basic. Silakan libatkan diri dalam kebun komuniti ke, kolam komuniti dan sebagainya, tapi sebelum buat dapatkanlah ilmu dan sudah tentu UPM antara tempatnya. UPM khususnya Fakulti Pertanian, kita ada ramai pakar, datanglah, kita ada banyak kursus saya ingat saya pun, datanglah belajar dan sebagainya. Balik boleh buat dan kita pun sedia membimbing ya. Okey, balik pada nak tanya juga dari segi kemampanan kebun komuniti ini dalam konteks mungkin nak minta Dr. Juju share pengalaman lah kan. Kebanyakan komuniti yang membangunkan kebun komuniti ini, adakah majoriti memang dia hasil itu dia gunakan untuk mereka sendiri saja, ataupun dah ramai yang mula menjadikan itu sebagai sumber pendapatan, mula menjual dan sebagainya? Mungkin boleh share sikit. Okey, untuk kebun komuniti memang permulaan adalah untuk diri sendiri dulu, untuk keluarga. Dan itu adalah asas supaya kita bagi makan kat keluarga kita. Baru kita bagi makan dekat jiran. Dah cukup dekat jiran-jiran tetangga, baru dah di komuniti luar. Setuju. Dan katakan untuk perniagaan, menjadikan ianya sebagai salah satu sumber pendapatan. Ada juga komuniti yang melaksanakan. Memang dah ramai yang melaksanakan. Tetapi para komuniti di luar ni kena betul-betul tengok pihak berkuasa tempatan anda ada tak menyatakan boleh ada urusan berniaga. Sebab ada juga yang syarat-syaratnya dikenakan. Ada beberapa majlis ke yang tidak dibenarkan ada jual beli berlaku di dalam kebun. Maknanya dia perlu
untuk kegunaan komuniti sendiri. Tak boleh ada jual beli. Kan? Tetapi kalau katakan tak ada macam DBKL sangat menggalakkan berlakunya perniagaan. Berlaku punya perniagaan di dalam kebun komuniti. Jadi bila dah cukup untuk diri, jiran baru kat luar. Itu memang standard untuk kebun komuniti. Flow dia begitulah kan. Tidaklah niat asal tu dah start nak berniaga. Kan satu lagi memang terikat pada peraturan juga. Betul. Maksudnya tuan-puan kalau nak terlibat dalam kebun komuniti, pastikan juga kita patuh kepada peraturan-peraturan yang terlibat di bawah PBT lah. PBT pun banyak kat Malaysia ni dan berbeza-beza peraturannya saya percaya, dan dia mengawal pelaksanaan kebun komuniti ni kan. Okey, baik. Kita pergi pada soalan penutup lah. Ya, kita dah banyak cerita tentang kebun komuniti, kita dah cerita juga tentang ternakan yang boleh dilaksanakan di kebun komuniti dan sebagainya. So saya nak bagi ruang kepada kedua-dua panel. Kebetulan kedua-duanya daripada fakulti yang sama, Fakulti Pertanian dan UPM ni. Kita nak tahu juga, ambillah peluang ini untuk kita maklumkan kepada para penonton apa UPM boleh bantu. Tadi dah sentuh sikit-sikit saya percaya, tapi ini kita bagi ruang khas. Cuba ceritakan apa yang tuan-puan di Fakulti Pertanian khususnya boleh bantu masyarakat di luar sana yang nak menceburi kebun komuniti, tak kiralah tanaman maupun ternakan. Silakan. Okey. Saya cakap dulu silakan. Daripada di Fakulti Pertanian yang sangat terlibat dengan, kita ada 7 buah jabatan, ya, yang jaga tanahnya juga, yang jaga penyakit perosaknya. Jadi kita lengkap untuk membantu kebun komuniti. Sekiranya ada masalah penyakit, kita ada pakar-pakar yang boleh membantu kebun komuniti. Dan juga sekiranya ada masalah dengan tanah keras, macam mana ni nak buat, macam mana nak gemburkan balik tanah semua tu, ada pakar tanahnya. Sebut saja nak pakar apa dalam kebun komuniti tu, kita ada. Katakan tak tahu nak rolling duit, kita ada pakar dekat agribusiness kita. Betul. Dekat Fakulti Pertanian juga. Jadi ia ada jadikan one stop center. Boleh yang komuniti nak mendapatkan nasihat-nasihat kan di luar sana, boleh hubungi terus ke Fakulti Pertanian, email je ke ataupun call saja Fakulti Pertanian. Nanti dia akan channelkan mengikut masalah komuniti. Jemput je. Tuan-tuan dah di flower. Sila Dr. Yuzin nak sambung sikit. Apa yang saya nak tambah, untuk komuniti itu sendiri, saya rasa kebun komuniti ni perlu dipertingkatkan, perlu diperluaskan, sebab dia dah menjadi sebahagian daripada agenda keterjaminan makanan negara dalam tu kan. Mungkin ada berapa peratus sumbangan kebun komuniti itu sendiri untuk keterjaminan makanan negara. Jadi kita boleh nampak kepentingan dia di mata kerajaan sendirilah. Jadi dan bersama-sama dengan UPM, jadi pihak kita bersama-sama lah memindahkan ilmu apa yang kita ada, dan memastikan komuniti itu menjalankan aktiviti program yang mereka laksanakan dengan betul, dengan ada asas yang pendidikan yang sesuai lah kan, dengan konteks komuniti, ternakan tanaman apa yang dijalankan di komuniti itu. Jadi pihak UPM memang perlu memainkan peranan yang terhadapan. Sebab kita ni Universiti Peneraju dalam bidang pertanian. Betul. Jadi begitulah ulasan saya. Terima kasih Dr. Yuzin. Baik tuan-tuan dan puan, kita ucapkan terima kasih dulu pada Dr. Juju dan Dr. Yuzin kerana sudi berkongsi pengetahuan, pengalaman dan juga apa yang telah dilaksanakan selama ini, dan juga apa yang boleh ditawarkan kepada masyarakat yang ingin terlibatkan diri dalam kebun komuniti. Jadi tuan-tuan dan puan, kebun komuniti tetap perlu diangkat dan dijadikan sebagai salah satu strategi signifikan yang boleh dijadikan sebagai benteng keterjaminan makanan negara. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau perlukan apa sahaja perkhidmatan untuk memulakan kebun komuniti, Fakulti Pertanian UPM khususnya menawarkan pelbagai perkhidmatan dari ilmu sampailah kepada bimbingan ketika melaksanakan, dan juga segala ilmu yang diperlukan telah disediakan. Pakar UPM pun sentiasa turun padang membantu masyarakat di pelbagai kawasan, PBT dan sebagainya. Jadi ambillah peluang ini, sahutlah seruan kerajaan untuk kita libatkan diri dalam kebun komuniti supaya kita sama-sama membantu meningkatkan atau menangani isu keterjaminan makanan negara. Sebab
makanan ni perlu, penting untuk diri kita. Kalau tak, kita bukanlah nak suruh berniaga, tapi sekurang-kurangnya untuk diri dan keluarga kita tu kita dah ada makanan. Dan kita sendiri boleh hasilkan mengikut kemampuan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan, begitulah siri podcast kita pada hari ini. Mengangkat tajuk kepentingan kebun komuniti. Semoga tuan-tuan dan puan dapat manfaatnya. Dan saya, Nur Muhammad bin Syakil Hamid, moderator anda dalam podcast Berilmu Berbakti, ilmu untuk masyarakat dan impak untuk negara. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang untuk mengupas isu-isu semasa yang selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.